mereka balas balik apa yang dulu Usman pernah kena, Sayyidina Usman pernah kena. Diorang balas balik sebab Usman kena kepung. Jadi rumah Marwan bin Al-Hakam pun dikepung dan sebagainya. Itu dicerita dalam Al-Bidayah lah. Kemudian Marwan sempat hantar surat bagi tahu yang itu baru Muslim bin Uqbah dihantar. Barulah Yazid bin Muawiyah bertindak nekat untuk hantar tentera. Sebab dapat surat, mereka dia punya esko kerajaan dia, kaki tangan dia semua kena tangkap, kena apa, kena laut. Dan orang-orang Madinah pada ketika itu dia kata, kalau kamu nak lepas, kalau kamu nak dibebaskan, tapi dengan syarat kamu kena keluar daripada Madinah dan rahsiakan tentang apa yang berlaku di Madinah. Sebab pada ketika itu orang Madinah telah mula merancang strategi untuk perang. Dia tahulah tindakan mereka ni akan menyebabkan peperangan. Jadi mereka gali parit. Orang-orang Madinah pada ketika itu mengambil contoh, mengambil pattern peperangan seperti mana perang Khandaq. Dia bergali parit di Madinah. Dia buat sebiji sama. Jadi ni macam inilah kita kata dataran Madinah, sini parit, ini Madinah belakang ni parit, Al-Harrah, Al-Harrah. Macam itulah. So diorang datang daripada Syam ni ke atas. Syam datang daripada atas, turun ke bawah ke Madinah. Gitu.